Kapasiti takungan empangan Bukit Kuong di Rantau Panjang Kelantan pula dikuatiri mampu bertahan sehingga Jun depan sekiranya cuaca kering berterusan. Air empangan itu dijangka terus menyusut kepada paras 12 meter dalam 3 bulan akan datang. Menurut Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Negeri Siti Fairuz Zakaria, paras akhir yang pernah direkodkan empangan ini adalah 11 meter. Ia bagaimanapun tidak pernah mengalami keadaan kering sepenuhnya. Jelasnya, setakat semalam, paras air di kawasan itu menurun kepada 15 meter. Situasi itu sekaligus menjejaskan kehidupan penduduk sekitar yang turut menjalankan aktiviti pertanian. Lebih membimbangkan, air untuk diminum dan mandi itu kini keruh dan berselut. Lon ini keringnya ni. Tu. Tahun lepas balik ni. Keringan ni lagi. Tak ada air lama dah ni kita ni. Seksa kak. Ada bunga dengan motor lagi bunga bawa. Minum beli. Nak mandi kak. Pergi bunga bawah nak. Air pengen Bukit Kuong tu kira tanduh lah, tak boleh buat apa dah. Keruh. Kalau mandi pun gatal, bawa penyakit. Duk ambil air tak ada hal. Air tak ada hal pun kritikal. Jadi kita minta lah pihak berwajib buat tindakan segera lah. Bimbang dengan kemarau ekstrim berterusan, lebih 100 penduduk kampung Gual Tok Deh dan kampung Lubuk Gong di Rantau Panjang menunaikan solat sunat istiqa bagi memohon hujan. Rumput mati. Rumput mati. Lepas tu air telaga kering lah. Hari tu kita tengok ada lagi air telaga. Sekarang ni dah makin teruk, makin kritikal. Kampung ni secara khususnya, secara amnya tempat-tempat lain sekali sudah lama dah tidak turun hujan. Lebih kurang 3 bulan berturut-turut. Jadi pihak orang kampung pakat bincang nak semaya sunat sesekok pada pagi ni. Dan alhamdulillah pada pagi ni mendapat sambutan lah.